Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad Samsuri. Berasal pada Johor Bahru. Memang stay kat sini lah. Sebenarnya inilah peluang. Biasa kita belajar dekat online apa semua kan. Ini peluang untuk kita ada human touch lah, ataupun kita boleh tambah baik relationship kita, especially dengan guru yang mengajar kita tentang room rental tu sendiri. So dia banyak tip-tips yang dikongsikan sebenarnya untuk establish kita punya planning, kita punya perancangan room rental. Dan bagi orang yang ada room rental pun sendiri dah ada, dia jadi semangat balik sebenarnya. Kadang-kadang sometimes business boring kan. Kadang-kadang bila ada kumpulan kita jumpa sama, sebenarnya semangat. Basically KLS punya knowledge tentang room rental ni is totally different. Saya pernah dengar juga tentang room rental dekat another communities and group lain. Cuma perbezaan KLS ni adalah dia punya values sebenarnya. KLS dia punya values adalah dia tekankan tentang syariah compliant tu sendiri, kepatuhan syariah. Bila kita nak buat suatu perniagaan bisnes kan, kita tak boleh lari daripada urusan agama sebenarnya kan. Benda agama tu yang mesti attach dalam setiap, sebab dunia tak boleh lari daripada urusan syariat, dan dia akan kait juga dengan akhirat. So tu apa yang saya suka highlight tentang KLS ni sebenarnya. And then another thing, KLS sebenarnya dia bagi knowledge yang complete sebenarnya tentang room rental. Sebab bagi orang yang mungkin pada zero, tak tahu apa sebagainya, so all the guidance, knowledge, SOP semua complete lah kan. Kalau kita ni orang yang baru nak belajar, this is the best place to start dengan KLS yang sangat caring dengan student dia. So saya yakin kalian tak rugi untuk bermula pada jalan ni. Saya really recommended, suggested, sebab bukan semua kelas yang ada peluang untuk guru dekat dengan pelajar sebenarnya. Dan kena pula sentuhan yang diberi guru ni adalah bukan sentuhan semata-mata perniagaan, tapi sentuhan kepada perjuangan yang lebih penting, iaitu legacy kita nak bina. Dan yang penting sebenarnya bila kita build up room rental ni, apa yang saya suka KLS adalah kita sebenarnya nak bina masa yang lebih banyak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Sebab hakikatnya kita orang Islam ni, kita mesti kita nak balik kepada agama kita. Kita nak ada masa balik. Tak, apa tujuan bisnes kan? Apa tujuan kita mesti nak ada masa balik kita beribadah, masa kita dengan Quran. Dan benda ni tak salah. Sebab kalau kita balik pada Quran pun, Allah sebut satu benda, agama tu penting. Iaitu apa? Satu benda yang orang culas adalah solat kan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Jadi nombor satu ibadat yang kita nak sempurnakan. Dan dalam soal kita room rental ni sebenarnya adalah sebahagian salah satu daripada kelebihan yang kita ada, peluang kita ada, yang Allah Ta'ala suruh kata bertebaranlah atas bumi ini, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ambillah kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan, peluang-peluang yang ada sekarang ni untuk kita meraih rezeki secara halal dan membantu untuk akhirat kita. Pastikan dia mesti balik kepada fundamental asas. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia tempat cucuk tanam bagi akhirat kita. So room rental mungkin boleh jadi salah satu peluang untuk kita jadi bina saham untuk akhirat kita, insyaAllah. Saya saran kepada kalian, jom daftar Financial Freedom Room Rental.